Rukun negara. Rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Okey kelas, terima kasih. Duduk. Dekat sikit. Awak ada tengok mesej tu tak? Kita tak tahu. Kita tengok. Kalau macam tu. Firas, tengoklah depan kalau jalan. Adib, sabar. Dia tak sengaja tu. Tengok buku dia dah jatuh. Tak apalah. Firas, tak apa. Lain kali jangan lari dekat koridor lagi ya. Bahaya. Ayah Alisa, terima kasih sebab tolong. Mau hadiah kan? Buat dia. Nah, muka awak. Awak okey? Ada luka ke mana-mana? Tak ada, Adik. Terima kasih Adik Alisha sebab bantu. Okey kelas, tengok depan ni. Okey, rukun negara. Setiap hari awak baca tentang rukun negara kan? Setiap hari 5 prinsip ni awak baca tadi. Tapi cikgu nak tanya, adakah kamu benar-benar faham maksud rukun negara ni ataupun sebenarnya awak hafal di bibir saja, awak sebut saja? Okey, Alisha, cuba beri contoh bagaimana kita amalkan prinsip yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Contohnya, macam kejadian waktu rehat tadi cikgu, Adib tak marah bila Firas terlanggar dia. Malah, Adib dan Ziyad tolong kutip buku Firas yang jatuh. Bagi saya, bertolak ansur hormat menghormati dan menjaga tutur kata dengan orang lain, bukti kita mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Bagus Alisha, dan syabas kita ucapkan kepada Adib dan Ziyad. Ingat semua, rukun negara ini bukan perhiasan dinding. Bila kita hormat agama kawan kita iaitu kepercayaan kepada Tuhan, patuh peraturan sekolah, kedaulatan undang-undang dan berbudi bahasa iaitu kesopanan dan kesusilaan, barulah kita menjadi rakyat Malaysia yang sejati.